Ya, balik dulu. Elok jalan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayah, Atin ni. Lagi semalam ayah tunggu Atin telefon. Atin tadi dah balik minggu depan. Jadi balik ya. Nanti ayah sediakan je bahan-bahan untuk kenduri tahlil tu. Atin balik, Atin masak gulai kawah. Alhamdulillah. Ayah rindu sangat resipi arwah mak kamu tu. Nanti satu hari sebelum kenduri tu, Atin beritahu pukul berapa Atin nak sampai. InsyaAllah ayah. Jaga diri baik-baik dekat tempat kerja baru tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni, sekejap lagi aku singgah kat rumah Wak Long tu. Biasalah, San. Kalau kau tak singgah, siapa lagi nak tengok-tengokkan anak dara tua dia tu? Alah, aku tanya je pun. Yelah, orang tua tu pun dah lama dah sakit. Aku tengok dia tu pun asyik terbatuk-batuk je. Itulah. Dalam keadaan dia sakit macam tu pun dia tetap juga nak pergi menoreh. Aku suruh dia duduk rumah je. Aku boleh jaga dia. Kau nak jaga dia ke? Ataupun kau nak jaga anak dia tua dia tu? Ish, kau. Ya Allah. Belum tu. Walau nak pergi mana malam-malam ni? Nak balik rumah ya? Marilah. Saya tolong hantar balik. Mana Timah Wak Long? Dia tak teman dengan Wak Long ke? Hei, kalau apa-apa jadi kan susah tengah malam ni. Sebaik saya lalu. Berat pula lah Wak Long sekarang ni. Besok saya tolong carikan madu peluluk untuk Wak Long. Moga-moga boleh sembuhkan batuk Wak Long. Busuk orang kampung ni. Orang tak faham mengata. Busuk. Rumah Wak Long jauh lagi depan tu . Baik-baik jalan tu Wak Long. Besok saya carikan madu tu ya. Tumpah-tumpah. Kau ni kenapa pula ni? Habis nafas. Kenapa? Si Timah telefon saya tadi. Wak Long baru meninggal. Wak Long nak pergi mana malam-malam ni? Nak balik rumah ya? Marilah. Saya tolong hantar balik rumah. Dia tak temankan Wak Long ke? Tengah malam ni. Kau menjadikan susah. Besok saya tolong carikan madu peluluk untuk Wak Long. Baik-baik jalan tu Wak Long. Besok saya carikan madu tu ya. Astagfirullahaladzim.